DYAM Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor berkenan menghadiri majlis resepsi pemain sayap Johor Darul Tazim, JDT, Arif Aiman Hanapi. Kehadiran Tunku Ismail dalam majlis itu dikongsikan menerusi satu hantaran di semua platform media sosial rasmi Baginda. Baginda hadir bersama isteri, YMC, Puan Mahkota Khalidah Johor, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor dan Yang Amat Mulia Cik Puan Mahkota Khalidah Johor berangkat ke majlis perkahwinan Arif Aiman Muhammad Hanafi, pemain kelab bola sepak Johor Darul Tazim dan pasangannya, Nurul Aliyah Natasha Mat Hairul Syahri pada hari ini, 25 Mei 2026, katanya dalam satu kenyataan, Arif Aiman mendirikan rumah tangga bersama pasangan pilihan hatinya, Nurul Aliyah Natasha Mat Hairul Syahri dalam satu majlis pernikahan yang berlangsung di sebuah lokasi di Johor Bahru pada Isnin. Majlis itu dihadiri ahli keluarga kedua-dua mempelai dan kenalan rapat dalam suasana penuh sederhana tetapi meriah. Perkahwinan Arif Aiman mula menjadi tumpuan ramai selepas kad jemputan perkahwinan beliau tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Malah, pemain berusia 24 tahun itu mengakui gol dalam aksi final Piala Malaysia menentang Kuching City FC sebagai hadiah terbaik sebelum memasuki fasa baru kehidupan.